Nampak? Walaupun benda tu benda maksiat. Walaupun benda dunia. Tengok yang dapat, nampak, mencapai kegemilangan di dalam benda-benda maksiat. Contohnya penyanyi ya. Dia ni benda maksiat, benda lara. Tapi bila dia bersungguh-sungguh, level dia tinggi. Nampak? Kalau tak sungguh mana, level kampung. Contoh penyanyi paling top dalam negara. Nampak? Perempuan tu lah, Cik Siti. Nampak? Sebab apa dia sampai level dia gitu, sampai dia jadi jutawan? Sebab mancat dah wajah dia. Dia bersungguh-sungguh. Mengapa begitu berlatih, tidur tak tidur. Nampak? Maka dia dapat tak? Sekali kita panggil dia nak suruh nyanyi satu lagu, kena bayar 10 ribu. 10 lagu 100 ribu. Potong sikit 85 ribu 10 lagu. Bayar muka 15 ribu. Nampak? Pasal apa? Pasal dia bersungguh-sungguh. Maka dia berjaya. Walaupun bersungguh perkara yang lara. Dunia tu dunia. Orang kampung ada tak nyanyi tapi tak sungguh. Tak macam mana kalau kita panggil dia 8 lagu 9 riyal. Faham tak? Sebab apa? Sebab tak ada kesungguhan. Sebab tu kita tengok ada sikit kesungguhan. Buat tanding Kuala Lumpur tu, tender tu 30 ribuan dia juara. 30 ribu. Opel sutik. Kereta kenari sutik. 30 ribu wang tunai. Pasal apa? Pasal tu orang yang nebeng-nebeng tu. Kok lama dah dulu bersungguh-sungguh. Bayaran tinggi. Walaupun benda dosa. Orang kampung ada tak tandingan nyanyi. Tapi murah dah. Cak aja. Macam awak di Batu Akik ni. Juara 3 pok susu Cak Junjung. Pasal benda makna nak kampung kalau benda akhirat pun siapa sungguh dia dapat. Nampak? Sebab tu kita kena ada sikit kesungguhan. Fasiliti kemudahan tu hang beri belaka je. Tangan ada, kaki ada, mata ada, mulut ada, telinga ada. Macam-macam benda kita ada. Yang paling penting kesihatan dan nyawa kita ada. Bila kita belajar, dia jadi pandai. Kita bersungguh-sungguh, dia jadi reti sekali. Dan tidak ada pun orang yang bila dia mendekati ulama, dunia dia akan hilang ada. Nampak? Masalah dunia, kaya miskin, itu janjian daripada Allah. Orang sokong tu guru kaya ada. Nampak? Orang lawan tu guru pasal asal kita terpedaya Amo kayak ilmu duduk rugi sangat rapat sangat dengan Dr. Syed Almah. Kayak ilmu tak boleh belajar ya. So, Allah tentu belaka dia. Nampak? Allah siap belaka dia. Saya pernah berjumpa dengan status dia, level dia, bawa pada menteri 3 takor. 3 takor di menteri. Maknanya dia ni walaupun level dia itu pendapatan ratus ribu. Tapi setiap belum pas maghrib, dia dan anak isteri dia telah siap dalam kereta untuk pergi kuliah. Malam ni masjid ni, malam ni masjid ni. Nampak? 3 level lagi menteri. Maknanya dia boleh gitu. Sebab apa? Sebab walaupun dia Tuhan beri dia senang, kaya, pakar tinggi, tapi dia tak lalai daripada agama. Kita tak nak salahkan. Tu miskin dia ni, aku jauh pada kamu. Tak kena gitu. Sebab kita ada modal yang sama. Dia pun ada angkat, kita ada angkat. Dia ada kesihatan, kita ada kesihatan. Jadi kita harap-harap sangat orang-orang muda ni jangan berasa kita telah lewat dan sebagainya. Belajar. Tak mesti kita jadi ustaz, kita belajar, kita semayang betul. Ayah kita mati, kita reti kau nak buat gini-gini, tak jadi macam tipu tengok. Sekurang-kurang biar kita tak nak ngajar surah pun, tapi sekurang-kurangnya kita tahu hak ni haram, hak ni halal. Hak ni tak boleh, tengok kawan kita kata tak boleh, ini haram. Dengar ada orang ngajar itu haram tak dibuat. Itu kita jadi pemuda Islam. Bukan pemuda Islam mana menjadi semua jadi ustaz lagi, padat lagi tu. Jadi insya-Allah itu mukaddimah. Sebelum yang dimaksudkan pada malam ini, sebenarnya kita nak dengar pada permasalahan orang-orang muda. Pun dia ada masalah. Kadang-kadang dia orang ni tak tahu nak buang. Jadi dia tanya sama sendiri, tak boleh nak buang. Jadi malam ini kita buka siapa-siapa mana ada orang muda yang nak tanya soalan, kita akan jawab semua soalan yang mudah. Yang payah kita nak jawab. Yang kita mampu jawab. Mudah-mudahan kita akan selesai masalah yang ada dalam diri kita. Sebab kadang-kadang kita dengar ustaz tu salah 2 jam, kita bawa satu masalah, kita tak selesai masalah itu. Mak apa ustaz tu dah sebut masalah. Jadi balik
kita ada satu kemuskilan. Ni boleh nanya, dah kena bayar